mak korang masuk dapur, dia nak masakkan untuk korang. Tapi dia cakap dengan korang macam biasa, senyum pun macam biasa. Tapi tiba-tiba korang baru dapat tahu yang sebenarnya mak korang bukan dekat sini. Habis tu, kalau mak kita bukan dekat sini, habis tu yang berdiri dengan kita ni siapa? Hey guys! Guys, inilah konsep yang menakutkan dalam cerita filem Other Mummy ni. Bayangkan satu makhluk ni, dia ada gabungan mimik, doppelganger dan shapeshifter. So, seorang budak ni yang bernama Bella, dia ni didatangi oleh satu entiti makhluk ni yang menyerupai ibunya, Ursula. Ursula ni pelik sikit. Sebab apa? Dia tengah masak untuk anak dia. Lepas tu tengah bercakap-bercakap, tiba-tiba dia tanya anak dia. Can I go into your heart? You said you won't leave my room. You seem lonely. Tapi sebelum tu, saya nak bagi korang faham dulu apa itu doppelganger. Okey, doppelganger ni adalah salinan seseorang yang masih hidup. Contohnya, wajah dia, badan dia, semua memang kelihatan yang sama. Dia macam seolah-olah macam kita ada kembar misteri. Tapi korang nak tahu tak apa benda yang lagi menyeramkan? Pada tahun 1845, dekat Latvia, ada seorang cikgu ni yang bernama Emilia Sagi. Dia ni daripada Perancis. Bayangkan masa dekat dalam kelas, dia tengah menulis dekat papan hitam dan semua student tengah tengok. Tapi masa dia tengah menulis tu, rupa-rupanya dekat sebelah dia pun ada doppelganger dia. Dan doppelganger dia tu meniru semua aksi apa yang cikgu tu buat. Dan korang bayangkan, semua student pun nampak. Okey, shapeshifter ni apa pula? Shapeshifter ni adalah makhluk yang boleh berubah fizikal dia. Dia macam boleh berubah jadi haiwan, boleh berubah jadi tumbuhan, boleh berubah jadi manusia. Macam-macam lah. Okey, apa mimik ni pula? Mimik ni masuk peniru lah. Macam The Voice Mimik dalam The Forbidden Fast yang saya cerita sebelum ni. Dia tak perlu nak berubah bentuk apa. Dia hanya tiru suara sebiji. So, kalau mak korang tiba-tiba jadi macam tu dekat depan korang, apa korang buat?